Halo saudara semua. Nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Toyota Vios G-Spec 1.5 tahun 2020 auto modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kita condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang ajaran satu lau bagi customer tahu ini kereta interior tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so far you boleh nampak yang ini kereta I sudah satu layer cat baru lah. Kenapa I cat mah? Sebab banyak I ambil metal yang banyak sikit-sikit cara banyak. Sebab hitam memang boleh nampak. So I satu layer cat baru lah sama sekali. Tapi kereta ini 100% tak ada kena langkah, tak ada kena banci kereta. Nanti I tunjuk bagi tengok. So sekarang kita luar jalan satu lau dulu, bagi tengok dia body luar macam mana dulu. Nampak tak? Sudah kilat-kilat lah. Sudah satu layer cat baru, memang kilat-kilat ini kereta. Okey. So you boleh nampak ini I sudah kena oiler. Ini dia ada kena pecah sikit, nanti kita kasih pasang balik saja. Okey. Lampu depan semua sekali yang originalnya. Okey. Tail light semua sekali tengok originalnya. Okey. Tengok Toyota lampu dia originalnya. So cermin dia ada kena sikit-sikit lah. Ini ada kena sikit-sikit pecah. Okay, klik dia lah sikit lah. Dengan sini mana sikit. Okay, atas pomon semua sekali sudah cantik-cantik. Okay. Okay, kita tengok dia melin, dia pun pakai sama yang original melin. Dia pakai mesh size dah dekat sini 195 50 16 inci. Tapi tayar sofa 44 rasa sudah habis dah. Tengok sudah mau kotak. Ini tak apa, nanti kita boleh tunjuk, kasih tahu dulu, nanti kita boleh kasih tukar juga Mia. Okey, tak ada masalah. Okey. Nampak tak lama I nak tunjuk kasih tahu je. Semua yang ori ini kan tepi. Okey. G-Spec ini pun sudah ada skirting semua siap sekali sudah ada. Tayar memang sudah habis, memang botak lah tengok. Nanti kita akan tukar balik. Okey. Tengok dalam sama sekali tutup kawan ada juga. Okey. Empat tayar rasa tak payah tengok lagi lah. Tengok sudah kena botak. Belakang pun sudah hingga sikit saja. Okey, tak panjang lagi. So kita sekarang tengok untuk dalam. G-Spec ini modern semua leather. Nampak tak? Satu kali leather semua sekali. Kosong sikit. Nampak semua sekali. Cantik lagi leather dia. Nampak tak leather dia semua sekali? Okey, very good lagi. Tengok carpet original. Tepi semua sekali, papan dia okey juga. Nampak ini, mau cek dulu. Tak ada kena langkah ni. Okey, semua sekali. Sampai bawah nampak tak? Tengok bawah semua sekali 100% tak ada kena banji kereta. Okey. So sekarang I masuk dalam. Okey, kita tengok mileage dia. Mileage dia pun tak panjang jalan. 65608 km sahaja. Okey, kamera pun sama 306 mAh itu untuk sekali mAh. Nampak tak? Semua sekali boleh nampak. Okey. Lelio I tutup dulu sekejap kecil sikit. Okey. Tengok sama juga. Yang itu yang screen, yang itu untuk yang okey ada patemi Ini bukan touchscreen itu ada patemi. Tengok. Okeylah, so okey. Tengok semua sekali. Okey. Nampak tepi. Epic 1 2 3 4. Tepi ada tak? Sofa tepi. Tengok seat dia. Tak ada. Depan 4, belakang ada 2. Okey, jadi rasa dekat ada 6 airbag lah. Okey, nampak tak semua sekali. Cantik-cantik juga Mia. Samira. Tengok, boleh simpan, tak ada masalah apa. Okey, buka balik. Okey, window dia semua okey juga. Tengoklah. Semua okey. 4 window semua okey. Aircon sejuk. So semua sekali steering dia pun okey juga. Cantik-cantik juga. Pusat dekat sini. Ini pun ada panel assist. Nampak tak? Okey, ada panel assist. Ini tunjuk kasih tahu lah kita memang cantik lah. Tengok sampai belakang. Nanti kita tengok belakang seat dia macam mana. Okey, let's go. Excuse me. Nampak belakang seat dia. Very nice lagi. Tengoklah. So tengok bawa carpet dia semua sekali pun cantik-cantik juga. Okey. Tengoklah belakang semua sekali. Belakang seat dia leather semua okey juga. Tak ada masalah apa, semua cantik-cantik lagi. Nampak tepi papan dia semua okey juga. Ini tepi gam sampai bawah sama yang ori punya. Talang memang semua yang original. Talang ini I tak ada kena cap ni
Kereta ini I pun suasana pun sepakum. Kalau nak lepot semua sekali, I pun boleh bagi. Okay, buka tengok belakang. Tengok lampu dia, tak ada kena pizza, semua clear. Okay, semua clear. Okay, belakang tengok, nanti sini boleh taruh berapa liter barang. I duduk kat sini, I bagi customer tahu. Nampak aksesori semua sekali ada, semua sekali baginya. Okay, tepi ni cek dulu, tak ada kena lagar. Ini sama atas, nampak tak? Okay, tak tahan, clear. Okay, so kita tengok bawah spare tayar dia. Nampak spare tayar pun sama 5 sporing juga. Bawah tengok tak ada kena langkam ni, nampak lah sama sekali. Ini cun-cun lah ni kita. Tengok bawah sama sekali. Okay, so tutup balik. Nombor 3 pintu. Nampak papan dia sama sekali pun cantik-cantik juga. Ini tepi kam sampai bawah sama juga yang ori. Ini plastik pun belum buka lagi. Okay, tengok dalam sama sekali. Okay, okay, kita tengok papan dia sama sekali okay cantik-cantik, tak ada masalah apa clear. Ini gam tepi sampai bawah sama juga yang ori punya. Tengok ini sama sekali. Tepi sama sekali. Okay, cun-cun lagi ni kita tak ada masalah apa punya. Okay, kita tengok depan macam mana. Okay, so kita buka depan tengok. Buka dekat sini. Okay, so sekejap buang ni. Okay, so nanti ini kita berapa sisa horsepower, I duduk sini, I bagi customer tahu. Tengok atas. Ini tutup kamu sama sekali ada, original stiker, original gum. Tengok ini, semua tak ada buka ni semua tak ada buka ni. Semua yang ori ni. Greyhound sama sekali, ABS system, black key pun okey lagi. Tengoklah sama sekali panel dia. Okay, ini semua yang original, tak ada kena buka apa, nampak tak sama sekali tengok engine pun tak ada leaking, tak ada apa-apa, kipas ada jalan. Ni tow VVTi, ini engine model barunya. Okay, nampak sama sekali. Okay, cun-cun lah ini kata. Tengok bawah sama sekali. Okay, so tengok sama habis, tutup balik. Okay, sekarang kita pergi test run kita, bagi customer tahu ini kita condition macam mana. Okay, let's go. Okay, so sekarang kita pakai seat dia, kita pergi test run ni, kita bagi tahu kita condition macam mana. Okay, let's go. Auto lock semua sekali ada kereta ni. Okay, so sekarang kita pelan-pelan jalan-jalan, bagi test ini kita condition macam mana. Tengok S-over dia memang cantik sengit je. Excuse me. Okay, jaga-jaga kereta, motor. Okay, ada motor. Okay, kita jalan untuk belakang sini. Okay, kita rasa dia itu S-over macam mana. Tengoklah, sengit je. Kereta ini kita untuk buat satu riset baru saja. Lain barang semua I tak ada buat. Okay, okay, sana ada kereta sangkut I ke jalan sini lah. Okay lah, so I test macam ni. Dia itu S-over semua I tak tengah ada macam bising ke atau korang ke apa-apa lah. So okay, I pakai macam ni, so okay. Tengok. Jadi ini untuk CVT gearbox CVT gearbox Okay, so I pusing sini. Kita try dia rise up macam mana. Test rise up dia. Okay, so sekejap ada kereta. Okay, jalan. Okay, kita boleh jalan. Kita jalan, pusing. Okay lah, so rise up dia cantik, tak ada masalah apa. Okay, very good. Okay, nanti kita jaga-jaga kereta motor. Sekejap ada lori, dia suruh buka kostan. I takut juga, tapi kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Okay, tak ada masalah apa. Dia main rise up semua okay. So kita pusing balik, try lagi sekali.
Kereta ni baru-baru lagi. So okey meh. 5 tahun meh kereta saja ni kereta. So okey lagi meh. Tengok. Memang fit lah dia punya kereta. Memang cun ni kereta. Okey, kita pelan-pelan jalan. Tengoklah, sengit je. Very sengit ni kereta. Okey. So kereta sini kurang kereta, kita pusing. Okey. Tengok tak light dia cantik tak ada masalah apa. Okey, clean. Kita pusing balik sini. Kita slow jalan saja Jangan jalan cepat sebab hari ni banyak kereta. So kalau yang siapa-siapa minat ini kereta, you boleh datang cuma saya lah. Ini kereta pun boleh powerful. You datang cuma saya, you boleh test ride ni kereta. Memang cun ini kereta. Okay, ada orang nak minat hitam ya color ini dah. Okay lah, so I pakai macam ni memang tak ada masalah apa. Kalau you betul minat, you datang cuma saya, test ride ni kereta. So sekarang kita balik off it, kita cerita yang ini harga kita nak jual untuk berapa. Okay, ini boleh buat pinjaman full loan. Okay, so sekarang kita balik off it, I bagi kita harga dia. Okay, nanti kita jumpa. Okay, so kita sudah sampai ke atas sini. Ini kereta saya. Pengiakan mau tukar Kuang Hui dekat sini. Okay, so I parking balik dulu sekejap I pusing. Masuk river camera. Ada nampak tak? River camera sama sekali boleh guna. Okay, kita parking balik dulu. Jaga-jaga. Okay, ngam-ngam. Okay, cun. Masuk je. Okay, masuk P and brake. Okay, so sekejap kasih biar. Okay, so kawan semua, kalau yang siapa yang minat ini kereta Toyota Vios 1.5 G-Spec tahun 2020 auto modern dia. Kalau betul minat boleh datang cuma saya lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, yang ini kita memang baru lagi. Dia boleh pinjaman 5 tahun, 7 tahun ke 9 tahun pun boleh juga. Harga dia, I bagi mi harga 63. Set tukar nama sama Puspakom. Ini belum campur lotek sama insurans lah. Kalau you betul minat, boleh buat full loan. You pakai I dokumen, I cuba tengok dulu email dokumen, boleh ke tak boleh, nanti I jawab sama you. Kalau betul minat, datang cuma saya, tengok ini kereta dengan test ride ini kereta. Okay, kalau betul minat, datang cuma saya. I nama Andy. See you later. Bye.